Mungkin saya tak pernah cerita benda ni publicly lah, tapi so eksklusif kat sini. Right. Perry ada pernah diagnose Tourette syndrome. Apa syndrome? Tourette syndrome. Oh, okay. Oh, Tourette syndrome. Okay. Itu around 2018 lebih kurang lah. Alright. And then di situ adalah jatuh, anxiety, depression. Okay. So Perry nak cuba bawa adalah macam mana? Kan orang-orang macam ni mostly dia rasa macam tak ada sokongan, dia susah rasa sokongan kan. So that's why mostly lagu Perry dia bawa love lah lebih kurang, cinta lah, and support untuk orang-orang macam ni lah. Tu yang always okay apa semua tu tajuk lagu kan. So dalam lagu pun banyak tulis macam support lah, ceritakan actual punya experience lah. Okay. So basically all your songs is based on actual experience. Betul. So kau yang tulis lirik, betul. Kau yang tulis lagu. Betul. Boleh tahan kau Tapi Tourette's tu macam mana? Dah masih ada. Masih ada. Masih ada. Tapi empat macam okey je. Aku tak tahu benda tu apa. Tak, Tourette's dia macam yang jenis kau macam dia diam. Dia diam dan suddenly dia just trigger. Yes. Ada jerk macam tu lah. So kalau kau tengah nyanyi on stage macam mana Syul? Setakat ni kawal lah. Kau boleh kawal lah maknanya benda tu. Boleh dikawal lah. Sebab aku pernah jumpa orang yang kena sakit Tourette ni. Aku pernah makan kat mamak, tiba-tiba dia menjerit kat belakang babe. Wow. Gitu je. Lepas tu sambung makan. Random lah. Dia random macam tu. What's your worst? Dia kalau Tourette dia lain-lain lah, orang lain-lain lah. So kau punya yang which saya punya dia most upper body lah, daripada pinggang sampai atas. Paling teruk macam dulu lah pernah kat kelas orang tanya, dulu saya tak perasan lah, orang tanya macam asal kau joget-joget kan. Saya tak perasan lah. Tu dia lepas dia tanya macam tu pun macam baru perasan kan tu. So benda tu kau memang tak dikontrol kan? Basically tak lah, macam tak sedar. Dia tak perasan kan jadi benda tu. Tahu-tahu dia datang. Unconsciously lah. Tahu-tahu datang. Ya betul. Adakah yang buat velocity sekarang tu pun Tourette? Bukan. Aku tengok adik aku dia kejap-kejap gini. Sikit lagi tu. Sikit lagi tu. So